Tapi kalau cakap pasal PAS ni, aku lebih layak bercakap daripada korang. Yes. Sebab aku lawan dengan PAS dulu. Orang PAS pun tak boleh deny. Selawan PAS, hentam PAS cukup-cukup. Yes. Siapa baku hentam, aku balon dia. 2-3 hari ni, muncul kumpulan, nama dia Kesatuan Pondok. Kesatuan Pondok yang mana Persatuan Pondok Madani. Backup DAP. Mempertahankan DAP. So, jadi macam, Anda tengok kan? Mempertahankan DAP. Lepas tu, dia ada kesatuan, ada persatuan. Ni lahir Kelantan tau. Aku ni orang Kelantan. Mak aku Kelantan, bapa aku Kelantan. Aku ni orang Kelantan. Sepanjang aku hidup ni, aku tak pernah dengar ada persatuan pondok. Tak ada. Saya tak tahulah. Mungkin, yelah, saya lahir Kelantan, besar dekat Johor kan. Tapi saya ada sepupu. Sepupu saya pergi pondok. Saya ingat dulu saya pernah hantar dia kat pondok. Dia pergi jumpa dia dekat pondok. Dia kecil pondok dia. Pergi jumpa dia kat pondok. Tak pernah dengar pula daripada dulu ada kesatuan pondok. Masa nakal-nakal pun mak saya ugut kata, nak hantar pergi pondok. Kita nakal tu kan, nak hantar pergi pondok. Tak pernah dengar persatuan pondok ni. Korang, bila korang pernah dengar persatuan pondok ni? Saya rasa, sejak Madanon ni, baru muncul persatuan pondok. Betul ke tak betul saya cakap ni? Mungkin saya lepas pandang ke. Tapi setahu aku lah, tak pernah. Kumpulan-kumpulan pondok ni ada. Tapi tak pernah ada satu persatuan tu. Diorang ada persatuan, ada pengerusi. Tak pernah. Tapi pondok-pondok tu banyak lah. Perjumpaan, guru-guru apa semua kan. Tapi ni ada persatuan. Persatuan Pondok Madani. Kau ni kenapa Betul tak guys? Okay. Jadi, Persatuan Pondok Madani ni ni non kunyit kan? Ni non kunyit. Non kunyit Persatuan Pondok Madani ni guys, dia buat satu statement. Bukanlah nak mempertahankan Tuan Guru Haji. Tapi kalau cakap pasal PAS ni, aku lebih layak bercakap daripada korang. Yes. Sebab aku lawan dengan PAS dulu. Orang PAS pun tak boleh deny. Selawan PAS, hentam PAS cukup-cukup. Yes. Siapa baku hentam, aku balon dia. Dia orang ni yang baru muncul ni, apa pun tak tahu. Selawan PAS. Sebab PAS bersama dengan DAP, bersama dengan Anwar Ibrahim. Aku lawan Aku lawan. Tapi PAS ni, yelah, dia parti politik. Parti politik. Kalau kita tengok sejarah PAS pun asal pun lagi pada UMNO. Lepas tu baru dia tubuh PAS. Dia parti politik. Cuma dalam tu, dia bawa agenda Islam lah. Melayu dia tak bawa. Melayu PAS tak bawa. Dulu. Dia bawa Islam je. Dia tak bawa Melayu pun. Dia tinggal Melayu ni. Yes. Ini fakta dia. Orang PAS pun tak boleh nafi lah. Tapi macam saya cakap, revolusi 2018 bermula revolusi tu. Lepas Tuan Guru Haji jumpa dengan Tuan Mahathir, Tuan Mahathir cakap bawa agenda Melayu, baru PAS bawa agenda Melayu. Baru PAS mula pakai tanjak, pakai baju Melayu, baru PAS all out. Sebab PAS jadi anchor untuk Melayu. Sebab dia parti politik. Sebelum ni dia bawa Islam. Tapi dia tak bawa Melayu. Kali ni dia bawa Melayu, dia bawa Islam sekali. Bukan dia tinggal Islam. Cuma dia lebih ke arah Melayu. Sebab nak satukan orang Melayu. Sebab PAS dah tengok dah. Dia tak boleh pergi. Dia gini, kita masyarakat ni macam-macam. Kau tengoklah orang Johor, Negeri Sembilan, Melaka. Dia lain. Dia bukan macam orang Kelantan, orang Terengganu. Dia beza. Kena faham benda tu. Jadi bila Tun cakap bawa Melayu, PAS bawa Melayu. So PAS sekarang ni anchor ni. Bukan, no. PAS anchor. Jadi PAS ni parti politik. Dan dia ni pula, dia bukan baru, dia lama. Dan dia ada pengalaman duduk dengan DAP. Dia pernah kahwin dengan DAP.
Cium mulut dengan DAP. Berguling-guling dengan DAP. Sebalun dulu. So, PAS ada pengalaman tu. Jadi, bila Tuan Guru Haji Adi cakap pasal PAS ni, kenyataan Tuan Guru Haji Adi betul lah dia kata. Tuan Guru Haji Adi bagi tahu parti DAP ni adalah parti yang mana bawa agenda British. Betul lah. Tak betul ke Tuan Guru Haji? Saya tanya, betul ke tak betul Tuan Guru Haji dia cakap? Betul ke tak betul? Patah dia. Sebab PAS bersama dengan DAP. Dia tahu. Bukan baru daripada Barisan Alternatif. Lepas tu cerai. Lepas tu kahwin balik. Pakatan Rakyat. So, dia duduk dengan DAP. Tu, Kerajaan Negeri Perak. Jadi, dia tahulah DAP macam mana. So, bila hari ni Tuan Guru Haji dia cakap, DAP ni bawa agenda Barat, agenda British. Betul lah. Tapi tiba-tiba ada kumpulan pondok ni pergi balon pula. Sudah. Nampak tak, guys? Kumpulan pondok, guru pondok yang kata guru apa semua ni. Maafkan kami guru. Tu bolehlah level korang. Aku tak tahulah. Gila lah sekarang ni, guys. Senang je, guys. Macam saya cakap lah, ginilah. Kau guru ke, kau profesor ke, kau siapa pun aku tak peduli dah. Ni aku bagi tahu ni, ada 2,000 malam ni. Dengar saya cakap ni. Kau siapa pun, kau guru ke, kau belajar, kau ustaz ke apa, aku tak peduli dah. Kau sokong non kunyit, gone case. Aku cakap terus lah. Siapa sokong non kunyit, gone case, bertaubat. Kau kena bertaubat. Macam mana guru pondok boleh, ni DAP ni. Dalam Al-Quran tu jelas. Tapi ramai guru-guru ni yang guru-guru pondok Madani ni, dia tak baca Al-Quran. Dia tak baca. Kalau dia baca, dia tak buat macam ni. So pun check lah tengok. Betul. Kesatuan. Apalah. 22 pondok seluruh Kelantan tubuh kesatuan. Pondok Madani. Bila? 2026. Baru ni. Bulan Julai tu hari. Tubuh kesatuan pondok. Pondok Kesatuan Pondok Madani. Waktu kempen Pilihan Raya Negeri Sembilan. Sebab gelombang Melayu masa tu, jadi tubuhlah kumpulan Pondok Madani. Yang duduk dalam ni saya tak tahulah. Gini lagi, kau bertobat lah, guys. Gelilah korang ni. Iya. Kelantan, Tumpat. So, ginilah. Saya nak cakap Kelantan, Saya nak cakap, sebab ni, Kesatuan Pondok ni, banyak daripada Kelantan lah. Ni, kahwin nak kekek, Saya cakap Kelantan tau. Kau tak faham, kau suruhlah siapa-siapa translate, kan. Kepada Tok Guru Pondok lah. Tok Guru Pondok Madani lah. Demo tak kena bagai, boh. Demo tak kena bagai. Demo bukan bidang demo. Bukan bidang demo. Bila demo kata DAP ni PAH fitnah DAP ni, demo tak kena bagai. Bukan bidang demo. Demo mungkin pandai bak ngaji. Tapi bak politik ni demo bodoh. Bodoh betul-betul bodoh. Tu orang kata bodoh. Kata bodoh demo marah. Memang bodoh sungguh hati. Sebab bukan bidang demo. Jolak ke tak? Jolak tu betul lah. Jolak ke tak? Bila ayah cik, Presiden PAH, kata DAP ni. Demo jawab, demo kata,
DAP kononnya memimpin Pakatan Harapan untuk meneruskan agenda penjajah bagi menghapuskan kedudukan Melayu dan Islam. Kesatuan itu berkata ia merupakan fitnah. Dok, demo ni, saya guru pondok ni, guru pondok Madani lah, betul sikit. Guru-guru pondok Madani ni, demo boleh kata, Tuan Guru Haji Adi ni, dia kata tu fitnah. Demo boleh pertahankan DAP. Demo bagai tak segar belakang ni. Kawan seru saya guru pondok Madani ni bagai tak segar. Ayah tak segar belakang ni. Jalan tak? Demo rasa kan? Kawan rasa ayah tak segar ni. Saya ayah tak segar saja ni. Sebab, yalah. Kalau demo ayah tak segar, makna demo bodoh. Demo bodoh bukan bidang demo. Sebab demo tak tahu sejarah. Demo ngaji pondok, okey, demo tak tahu sejarah. Bila kata DAP ni bawa agenda penjajah DAP, demo agenda penjajah British, demo kata fitnah. Demo tahu ke tak DAP daripada mana? DAP mari ikut PAP. PAP duk merentah Singapura lah ni. Pas Singapura tu siapa ambil dulu? British ambil. British begitu je kalau Lee Kuan Yew PAP. Tu kata bukan bidang demo. Ni, saya guru pondok Madani. Demo bodoh. Demo kalau ginilah, benda tak pandai, dia kecek boh. Malu korek boh. Secara DAP demo tak tahu. Tobatlah. Kau nak kata gini lah. Kau saya guru pondok. Tobatlah. Tobat selalu. Demo kenapa tobat lah kau tu? Saya guru pondok sokong non kunyit, sokong DAP Demo kena bertaubat selalu. Ngerti wajib kau kata ni. Malam ni demo solat istiqarah apa? Demo solat istiqarah minta dengan Allah beri petunjuk. Lagu mana demo boleh kata fitnah kenyataan bahawa DAP ni meneruskan agenda penjajah? Bodoh lah. Ni hak mana-mana lah. Saya hak mana-mana kena guru-guru pondok Madani ni tegur. Kena pergi tegur. Kita nampak orang ni salah, kita tegur. Tak masalah. Kalau anak murid nampak tok guru demo ni, anak murid hak duduk tok guru pondok ni, tegur dia. Kata, bagi gapo kok mu, bagi gapo pun. Tak betul ni. Kena tegur. Gila ni boh. Bagi tak segar, punah habis. Punah habis lah dengan anak-anak murid punah. Boleh pertahankan DAP, boleh kata fitnah pula. Macam mana boleh kata Presiden PAH kata tu fitnah? Dia parti politik. Demo kata demo guru pondok. Pada demo guru pondok nak capu hal politik. Kata bodoh bukan bidang demo. Tobat selalu. Faham tak ni? Faham tak? Sama lagi sikit lagi Sebab guru-guru pondok ni dia ada kerja dia, ada tugas dia. Dia mau ngaji kitab ke, banyak kitab dia mau ngaji ke. Tapi nak ayat ke demo ni, guru-guru pondok Madani ni, bodohnya demo ni. Bila demo tubuh kesatuan guru pondok Madani. Demo tak tahu nanti gapo Madani tu. Demo tahu tak? Demo tahu ke tak? Nanti gapo Madani. Demo tak tahu. Tu orang kata demo bodoh. Ni, tok guru pondok Madani ni, Menata Madani pun demo tak tahu apa satu. Logo tangan Madani, demo tahu. Logo tangan Madani pun demo tak tahu. Kalau demo tahu, petangkan PMX. PMX ni terbaik. Ni, saya guru pondok Madani. Bukan semua, saya guru pondok Madani. Demo pergi cari nak gapo dia nama Madani ni. Logo tangan 5 tu bukan napa tu. Tu, nak gapo tu. Tu kata ngaji kitab tu sama apa? Ngaji kitab lah. Ni politik lain. Dia kena tahu kira. Faham tak ni? Demo. Faham ke tak faham? Saya setuju tu ni lah. Guru pondok pasal ni banyak. Guru pondok tu yang pondok Madani tu daripada Kelantan. Aku cakap lah Kelantan.
Supaya mesej aku sampai. Siap-siap kita Kelantan tu potong kau guru pondok tu. Tapi ni ini aku pun tak tahu lah ni. Ini pun tak betul juga ni. Ini pun masuk air jugalah. Mana? Mana dia? Mana dia? Mana? Baik. Cari tak ada. Ni putus hangi kawan ni. Tak ada. Dah. Kesatuan Berita tu. Pondok-Pondok Kelantan meminta semua pemimpin politik yang membawa nama Islam supaya lebih bertanggungjawab ketika mengeluarkan kenyataan. Pengerusinya Baba Zulkarnain Harun berkata, kenyataan tanpa bukti sahih boleh menimbulkan ketakutan, prasangka serta perpecahan dalam masyarakat. Beliau berkata kenyataan yang mendakwa DAP memimpin Pakatan Harapan untuk meneruskan agenda menghapuskan kedudukan Melayu dan Islam adalah tidak tepat serta berbahaya. Katanya pendekatan politik sedemikian bercanggah dengan tuntutan syariat yang mewajibkan keadilan, tabayun serta larangan membuat tuduhan tanpa bukti. Beliau turut mengingatkan bahawa kuasa pemerintahan di Malaysia tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan, institusi Raja-Raja Melayu, Parlimen dan undang-undang. Korang tengok lah guys. Tengok. Benar tak benar guru-guru pondok Madani ni? Benar tak benar sebenarnya dengan korang? Terang-terang perlembagaan DAP tu, deklarasi setapak tu, Malaysian tu, dia tak faham. Tu beza. Dia orang mengaji kitab tak sama, jangan campur. Ni baba mana pakai, tak pakai nama baba lah. Buat malu lah. Engkau perlembagaan DAP pun kau tak tahu. Sejarah DAP pun kau tak tahu. Kalau tanya ni baba ke apa ke, tanya dia tak ada. Jangan campur. Tapi alhamdulillah lah, saya tengok ramai agak lah yang bersuara lantang bagi tahu kenyataan mereka tak mewakili guru-guru pondok. Tahniah. Kenyataan yang Kesatuan Pondok Madani ni tak mewakili guru-guru pondok yang lain. Kan ginilah guys. Kita semua ada mata. Kita tengok. Apalah benar sangat ni lah. Zaman sekarang guys, zaman sekarang. Ni, sekarang. Dulu tak ada. Dulu tak berlaku. Non-kunyit punya terdesak ni, apa pun dia pakai. Yang ikut dia ni. Takkan tak tahu. Takkan korang tak tahu. Betul? Betul tak? Betul tak? Sakit otak. Sakit otak. Ni ada satu lagi ni. Mana ni? Ni pun pelik ni. Dia boleh bagi tahu apa tau. Sedengar ni cakap berbulu je aku Siapa nama dia? Rahim ke apa Ini pun masalah juga ni. Aku tengok pun Semua kita tahu bahawa Bismillahirrahmanirrahim. mana? Ini pun saya tengok ni. Ini bukan orang Kelantan, ni Kedah ni kot. Semua kita tahu bahawa saya Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita tahu bahawa Ni Kedah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam. Semua kita tahu bahawa Tamu Haji ini merupakan satu Tamu Haji lah. Mana dia cakap dia? Dia cakap
Geram aku berbulu betul. Ulama ni kalau ulama politik sangat, haru biru. Hari ni haram, esok halal, lusa sunat ni. Itu kata politik. Itu sebab PAS ni dia parti politik. PAS bercakap ni untuk ahli dia. Sebab ahli dia memang ikut pimpinan dia. Sebab tu orang Melayu dulu PAS cakap pun orang tak ikut. Itulah PAS. Dia jemaah dia cakap pada jemaah dia. Sebab tu jemaah dia solid. Dia walak pada pemimpin dia. Yang kau ni walak kat siapa ni? Betul lah Saya guys. Yang dia orang ni pula. Mana video tu lah? Cari tak jumpa dah. Tadi aku dah save dah tadi lah. Aduh. Geram aku lah. Dia boleh cakap apa? Dia cakap zaman Tun Mahathir apa pun tak ada. Ha? Zaman PMX ni terbaik. Ha? Kan? Rosak lah guys. Macam mana guru pondok boleh kata zaman Tun dulu teruk. Orang Melayu teruk. Zaman PMX terbaik. Apa yang terbaik ni? Guru pondok ni, aku rasa guru-guru pondok Madani ni, cuba kau personal. Jangan kumpulan. Personal tau. Jumpa kumpulan tak nak. Cuba macam guru pondok Rahim ni ke, Baba tadi ke kan. Cuba jumpa dengan non kunyit, cakap, Datuk Seri, kita sebilik tengok jadi apa. Cuba kau orang duduk sebilik dengan dia. Cuba buat. Guru pondok ni, tolong sampai kat guru pondok. Sebab dia kata PMX terbaik. PMX terbaik. Cuba ajak sembang. One by one dalam bilik. Berdua je. Aku dah tengok jadi apa. Apalah. Kat mana akal korang ni? Oh, tak boleh lawan guru pondok. Tak boleh lawan. Apa kau sokong non kunyit? Ni, 3 tahun lebih kezaliman. Takkan tak nampak? Apa benak pun tak tahulah. Bertaubatlah. Saya minta bertaubatlah. Kalau kenal tolong bertaubatlah. Bukanlah kita, ginilah, hari ni kita orang Melayu nak bersatu. Tapi dalam masa sekarang ni, kau keluar statement, PMX terbaik. Kan? Fitnah apa, DAP ni, keluar kenyataan pada DAP tu fitnah. Apa benda ni?